Ni kita tunggu Arwana bangun daripada grooming kita repair dia punya mata lah. Member ni ada lagi seekor Arwana ada. Boleh tahan padu gila. Malaysian Golden. Ukuran dia yang besar kan. Lepas tu dekat ekor dia tu dah penuh gold dust. Itu pun point juga ada setengah orang dia ambil kira jugalah yang gold dust yang ada pada batang ekor tu. Kalau cu dia memang 3 baris, gaya renang belagak kan, sisik besar-besar, tak ada rosak, ring halus. Ini sampel ikan yang kalau saya tengok tu dia memang menarik lah. Ni red arowana yang tadi tu yang kita nak buat mata dia. Tu mata dia ada drop air kiri dan kanan lah. Kalau duduk outdoor ni biasa memang dia akan ada macam ni. Tapi color dia sampai atasnya bersih. Ni selepas grooming dia lah. Ekor dia kita dah buat, dayung dia pun kita dah patahkan juga supaya dia nampak lebih berenang elok lah. Ni mata dia pun dah cantik. Boleh sambung training lah untuk masa akan datang, akan lagi menarik dia.